Satu lagi dipanggil muqtadah. Perempuan ni darah tak boleh biasa 20 hari dia datang darah straight satu warna, merah semua. Jadi tak boleh tamyiz, dia nak beza tak boleh. Maka dia kena ingat adat bulan lepas dia datang haid berapa. Kalau bulan lepas dia datang haid 7 hari awal bulan, bermakna dia kena qada semayang dia 8 hari. 15 tolak 7, 8 hari dia kena qada. Jaga tu kena. Masalah nak qada dan takut kita tak terlupa. Kadang-kadang dipaham tapi sekarang terlupa. Ya. Sekarang masalah diingat. Maknanya bulan lepas haid dia begitu. Yang jadi masalah darah dia tak boleh beza satu warna. Dia pula maknanya nasiah, dia terlupa. Ni. Bulan lepas apa? Wah, lupa dah kata. Dalam bab ini Imam Ghazali dia bahas ni. Ni yang punca dia masuk ilmu tasawuf Imam Ghazali kat sini. Dia bahas dalam mutahhirah ni. Macam mana dalam bab ibadat, dalam bab talazus nak letak macam mana? Hukum. Bila nak ijtihad tu masuklah waktu sembah sembahyang. Dia pun berhentilah jadi imam. Bila dalam sembahyang dia dah ingat benda tu. Yang macam mana nak isyak darah gini-gini. Adik dia Imam Ahmad duduk belakang. Adik dia tengok badan Imam Dari penuh darah. Sebab adik dia ahli kashfin, ahli kasyaf. Bila dia muparakah je Imam Ghazali radukan mak dia kenapa adik tak ikut malulah makmum anak murid beribu belakang ni kan. Adik dia kata ya ibunda macam mana nak ikut abang belakang abang penuh darah. Imam Ghazali ulama fiqh bersih kan, semat pakai. Tiba-tiba dia darah Imam Ghazali, kita mana ada darah lagi. Imam Ghazali terpanjat. Oh, betul aku tengah ingat darah mutahayyiran tadi. Mana guru kau itu? Dia terus tak nyapa, dia tanya guru kau mana? Memang guru kau ni wali besar dia. Hari dia tunjukkan seorang ulama hadis besar, Syekh Abu Ali Al-Farmadi, ya. Kerja dia jadi kasut tukang jalan, tapi ulama besar, wali kutub zaman tu. Tu start tu Imam Ghazali berguru dengan dia lah, ya. Bila Imam Ghazali nak guru dengan dia, aku nak ajar kau apa, kau ulama besar dah. Aku nak bagi kau pesan satu je. Selagi ada makhluk dalam kalbi kau takkan sampai ke Tuhan. Buang makhluk. Besok lagi kau datang, dibuang. Tahu dibuang kan? Dia buangkan baju Imam Ghazali semua, baju jubah besar ulama tu, tinggalkan. Kalau kita tengah selik gantung ni, ya. Siram air depan orang ramai ni, siram air kedai aku debu ni. Oh, malu tak kan? Malu lah tuan-tuan. Oh, sebau muka orang lain panggil, buat. Sampai kau tengok orang macam tunggul, kau tak rasa apa dah. Ketika tu baru dia banyak pum 6 hari yang pum letup jadi wali kutub sana. Itu tarbiyah Imam Ghazali dengan guru dia. Jadi tu nak ceritakan darah apa ke dia dapat hikmat darah mutahhayyirah. Imam Ghazali terbuka mengharum ilmu sufi kan. Itu cerita Imam Ghazali lah. Itu masalah darah hid, kena tengok betul tuan-tuan.